Okey, baik. Antara bahan utama yang kita masukkan dalam susu kolesterol kambing Wangkul ni sudah semestinya kita menggunakan kolesterol skim yang asalnya daripada susu kolesterol kambing. Okey. Baik. Susu kolesterol kambing ni merupakan susu pertama yang dihasilkan oleh manusia dan mamalia ketika dalam proses mengandung ataupun bunting lah. Okey. Susu kolesterol kambing ni merupakan kolesterol terbaik di dunia kerana nutrisi dan kandungannya sangat dekat dengan susu mamalia. Okey, antara khasiat-khasiat susu kolesterol kambing ni, dia membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh badan. Ia sebagai ejen pembakar lemak. Okey, dia membantu membina otot. Okey, dia membantu membaik pulih sel-sel badan. Ia membantu meningkatkan tenaga badan. Ia membantu meringankan masalah usus. Dia membantu penyakit ulcer dan reflux acid. Dia membantu mencegah penyakit Alzheimer. Dia sebagai ejen anti penuaan. Okey, ia juga membantu melegakan penyakit rheumatoid arthritis. Okey. Dia bertindak sebagai anti radang semula jadi. Ia membantu meningkatkan sistem imun. Okey. Ia juga merupakan sumber nutrien lengkap yang mengandungi protein, vitamin, mineral dan asid amino lah. Okey, ia juga membantu menyokong kesihatan usus dan mengurangkan gastrik. Okey, ia juga membantu dan baik untuk pembesaran kanak-kanak. Dan ia juga tinggi faktor pertumbuhan tisu otot dan tulang. Itu antara khasiat-khasiat susu kolesterol kambing yang kita masukkan dalam produk susu kolesterol kambing Wangkul.